Action. Guys, hari ni aku nak share dengan korang 3 lens yang aku rasa sangat sesuai kalau korang nak gunakan sebagai daily lens. Dan juga untuk commercial work ataupun untuk kerja lah. Untuk kerja pun okey. Dan ini 3 lens yang aku selalu guna. Dan lens ni memang aku dah recommend daripada dulu. Tapi mungkin ada viewer yang belum tahu. So aku nak share lagi sekali. By the way, aku nak share sikit bag ni. Bag ni daripada Mobius. Bag ni memang kalau korang nak buat kerja-kerja yang berat, bag ni memang solid. Very solid. Korang boleh letak 16 inci punya MacBook. Korang boleh letak banyak barang dekat dalam sebab dia banyak compartment. Sebagai contoh macam dekat sini, fokus ketat tu. Sebagai contoh dekat sini, korang boleh letak kabel. And then dia ada satu lagi safety features yang mungkin kurang ada dekat bag-bag yang lain supaya lens korang tak jatuh. So before korang buka lens, korang boleh buka ni dululah. Okay, first sekali tight lens. This one is 55mm FE. Yang ni Zeiss lens. So sharpness untuk Zeiss lens ni, seperti mana yang korang tahu, Zeiss is quite sharp sebenarnya lens dia. Jadi itu sebab salah satunya aku buat portrait dan juga untuk close up produk lah dengan 55mm. Next one adalah 35mm. Yang aku showkan dekat korang ni adalah full frame lens. So this one 35mm. Kat sini dia ada AF/MF toggle. Yang dekat sini korang buat custom button pun boleh. Tapi korang boleh tukar, depends pada situation korang lah. So itu adalah lens yang kedua. Lens yang seterusnya adalah lens yang aku pakai sekarang ni adalah 20mm f2.8 daripada Viltrox. Yang ni memang lens yang paling budget dan actually dia quite sharp juga. Kalau korang boleh tengok video sekarang ni, jadi korang boleh judge sendiri either lens ni bagus ataupun tak bagus. Kalau korang tanya aku personally untuk vlogging, even untuk tight spaces dan korang nak shoot untuk proper project pun still okay. Lagi-lagi kalau nak deliver dekat web ataupun deliver dekat dalam media sosial sahajalah. Dan ini lens yang aku boleh katakan lens yang wajib aku bawa ke mana-mana sahaja aku pergi. Dan of course dengan bag ni sekali lah. Selain daripada bag ni, aku ada bag yang kecil satu lagi. Yang tu pun aku pernah share dengan korang. Itu bag yang kalau aku rasa macam aku nak bawa travel yang dekat-dekat dan aku tak nak bawa bag yang berat sebab aku ada bag lain yang nak kena carry, aku bawa bag tu. Tapi kalau memang nak buat untuk shooting semata-mata, macam contoh apa yang aku buat sekarang ni, aku akan pakai bag ni. Sebab bag ni memang bag untuk bawa bekerja. Macam that one, maybe untuk travel lah. So korang boleh follow for more tips.